Salam sejahtera kepada semua. Pada hari ini kita akan membuat pembahasan tentang isu-isu semasa, keguruan dengan etika dan perundangan dalam pendidikan. Pada hari ini, kumpulan kami terdiri daripada ahli kumpulan iaitu saya Teo Hui Shin, Mitra Pemanik dan juga Chin Teck Kuan. Jadi, pada hari ini kita akan membincangkan isu-isu semasa, keguruan dahulu dan kemudian etika dan perundangan dalam pendidikan. Setahu kita semua, guru bukan sahaja mengajar tetapi juga menjadi seorang role model untuk murid-murid dan masyarakat. Jadi, tingkah laku dan amalan baik guru adalah menjadi teladan dan sentiasa menjadi ikutan dan rujukan oleh semua pihak. Justru, profesion keguruan mempunyai kod etika yang perlu dipatuhi oleh setiap guru bagi memastikan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan dengan berkesan. Namun begitu, kebelakangan ini terdapat beberapa isu-isu semasa yang berkaitan dengan etika dan perundangan terhadap guru yang menjadi membina tangkapan buruk kepada masyarakat. Antaranya yang sering dilaporkan adalah seperti kes rasuah, gangguan seksual, dera dan lain-lain lagi. Jadi, dalam isu-isu semasa ini, pada pendapat saya sendiri, isu rasuah merupakan salah satu isu semasa yang sering dinampak dalam masyarakat dari akhbar, dari media sosial. So, apakah itu maksud rasuah? Rasuah bermaksud pemberian atau penerimaan sesuatu yang bernilai seperti wang, hadiah, jawatan, perkhidmatan atau faedah lain dengan niat untuk mempengaruhi tindakan seseorang yang mempunyai kuasa atau tanggungjawab tertentu. Dalam bidang pendidikan, rasuah sering menjadi minat kepada guru atau pentadbir sekolah melalui penerimaan suapan daripada kontraktor, pengusaha kantin atau pembekal. Mereka telah menyalahguna kuasa dalam melulus sesuatu tender, program atau markah pelajar. Ketiga, mereka juga memberikan layanan istimewa kepada pelajar atau ibu bapa sebagai balasan kepada suatu imbuhan. Contohnya, pada tahun 2023, seorang bekas guru besar di Selangor dijatuhi hukuman penjara sehari dan denda RM10,000 kerana menerima suapan lebih RM160,000 bagi membantu kontraktor dapatkan kerja di sekolah agama. Namun, ini hanya contoh-contoh salah satu dari segi isu rasuah. Masih terdapat banyak lagi kita boleh tengok dalam bidang pendidikan. Seterusnya, apakah pendapat awak tentang isu-isu semasa yang lain, Cing? Pada pendapat saya, isu-isu semasa yang lain termasuklah guru mendera murid. Mendera bermaksud melakukan perbuatan yang menyakiti, menyaksakan atau menyusahkan orang lain secara fizikal, emosi atau mental sama ada secara berterusan atau sekalipun. Jenis-jenis penderaan murid adalah penderaan fizikal iaitu guru merotan sehingga meninggalkan lembam atau luka. Penderaan emosi ataupun mental, guru mengukut atau menyindir murid secara keterlaluan. Yang ketiga adalah penderaan seksual. Guru menyentuh murid secara tidak senonoh. Sebagai contoh, pada tahun 2024, seorang guru didakwa mendenda beberapa pelajar berdiri di kawasan padang sebuah sekolah selama lebih 2 jam. Wow, rasanya teruk juga kan sebab kadang-kadang memang guru kehilangan kawalan emosi-emosi yang menyebabkan mereka menjalankan denda yang sangat berat kepada murid yang seterusnya menjadi secara sejenis deraan. Betul? Betul. Okey, terima kasih Cing. Macam mana dengan Mitra? Apakah isu-isu semasa yang awak rasa menjadi satu isu pada masa kini? Okey, isu yang seterusnya ialah isu gangguan seksual. Okey, gangguan seksual ini bermaksud sebarang perlakuan ataupun perbuatan berunsurkan seksual yang tidak diingini
yang menyebabkan seseorang atau khususnya kepada pelajar itu sendiri tidak berasa selesa, terancam, malu ataupun terhina. Okay, jenis-jenis gangguan seksual ada tiga. Okay, yang pertama iaitu gangguan seksual secara fizikal. Okay, contohnya guru menyentuh tubuh murid dengan secara tidak wajar. Okay. Yang kedua, gangguan lisan. Okay, gangguan lisan ni contohnya guru mengeluarkan kata-kata berunsur lucah atau berbau seksual kepada pelajar. Yang ketiga, gangguan seksual dari segi visual dan isyarat. Misalnya guru menunjukkan gambar ataupun video ataupun bahan yang lucah kepada murid-murid sekalian. Okay, contohnya pada tahun 2024, kebelakangan ini saja, iaitu tahun lepas, okay, seorang guru penolong kanan didakwa mencabut seorang murid perempuan. Okay, akibatnya guru itu ditahan dan dimasukkan dalam penjara kerana disyaki mencabut pelajar yang hanya berumur 12 tahun sahaja. Okey, yang ni murid yang perempuan. Ada juga keratan ABA yang berkaitan dengan isu guru yang membuat gangguan seksual terhadap murid lelaki pun ada juga. So, dekat sini isu gangguan seksual ni bukannya khusus kepada pelajar perempuan sahaja. Malah pelajar lelaki pun turut menjadi mangsa juga kepada mangsa untuk guru kini. So, apakah pendapat Cikgu Teo dengan Cikgu Ching tentang isu kedua-dua ni? Pada pendapat saya yang kesalahan ini adalah sangat tidak dipatut berlaku lah. Sebab murid-murid merupakan bagi seorang cikgu, murid-murid haruslah dilindungi, dijaga dengan baik dan dilayan secara sopan dan bukannya menghadapi masalah ini. Sebab kesan-kesannya gangguan seksual yang dilaku oleh seorang yang hormat bagi murid-murid memang atau yang sangat-sangat mendalami lah. Bagaimana dengan Cikgu Cik? Ya, pada pendapat saya, mereka sentiasa mencakapkan sekolah merupakan rumah kedua bagi murid-murid. Murid-murid sepatutnya berasa selesa seperti di rumah sendiri apabila berada di sekolah dan tidak bukannya berasa takut ataupun tidak selesa. Betul. Jadi tambahan juga macam kalau cikgu-cikgu semua mengajar khususnya pendidikan kesihatan ataupun subjek sains di sekolah, walaupun kita haruslah ajar macam anatomi badan kita, antara mengenal pasti badan manusia, badan pelajar perempuan dan pelajar lelaki. Cikgu juga haruslah menapis video ataupun menapis gambar untuk bagi pelajar tu memahami konten-konten yang sesuai dengan pelajar sekarang. Bukannya terjebak sendiri dan mempengaruhi pelajar untuk terjebak dalam gangguan seksual ini. Betul tak? Ya, betul. Saya setuju pendapat ini. So, nampaknya isu-isu kesemuanya terlihatnya mereka guru-guru tidak mematuhi kod-kod etika mereka. So, setahu kita juga sebagai guru, kita mempunyai satu kod etika untuk dipatuhi. So, adakah guru-guru tahu kod-kod etika tersebut? Tahu tapi tidak menyeluruhi. Baik, so sekarang mari kita memasuki kod etika tersebut secara menyeluruh. Alright, so dalam kod etika perguruan terdapatnya 4 kod
Yang pertamanya, tanggungjawab terhadap murid, terhadap ibu bapa, terhadap masyarakat dan negara. Seterusnya juga tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan. So, paling utama dan paling penting adalah guru terhadap murid. So, sebagai seorang guru, kita haruslah bersikap adil terhadap setiap murid dan bukannya atas sebab saya menerima rasa ibu bapa tersebut, saya memberi satu maka yang bagi murid tersebut. Alright, atau sebab menerima kebaikan daripada pihak-pihak ibu bapa atau pihak-pihak yang lain, saya memberi peluang yang sangat special kepada atau layanan yang sangat special kepada murid tersebut. Jadi, guru juga haruslah lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan setiap murid dalam kelas dan bukannya mempunyai layanan yang terbeza. Seterusnya, cikgu juga perlulah menunjukkan satu tingkah laku yang baik kepada murid kerana bagi murid, guru merupakan seorang role model bagi mereka. Apa yang cikgu buat, mereka akan belajar juga. So, kalau cikgu melanggangi kod etika tersebut, ini juga menjadi teladan yang kurang bagus bagi murid lah. Seterusnya, Cikgu Ching akan membentangkan tanggungjawab terhadap ibu bapa dan juga tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Cikgu Ching. Guru juga haruslah menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Guru haruslah berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat antara institusi pendidikan dengan rumah tangga, seperti sentiasa berkomunikasi dengan ibu bapa tentang keadaan anak-anak mereka sama ada di rumah ataupun di pusat tuition. Dengan ini kami guru akan dapat mendapati kelakuan ataupun kefahaman murid yang tidak dapat yang kurang fahamlah di pelajaran. Okey, yang seterusnya adalah tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Guru haruslah memupukkan sikap dan nilai dalam diri setiap murid yang boleh membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warga negara yang berkualiti dan berholistik. Kerana hal ini dapat memupukkan pelajar ataupun murid-murid untuk menjadi orang yang sangat berguna dalam masyarakat. Jadi apakah pendapat Cikgu Mitra? Okey, selain itu, tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion guru juga merupakan kod etika perguruan yang sangat penting. Okay. Hal ini penting sebab guru itu sendiri haruslah bertanggungjawab dan untuk mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan ataupun ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seorang guru. Kalau cikgu, misalnya cikgu itu selalu bercakap kasar ataupun menggunakan bahasa-bahasa kesat dalam pelajaran, jadi dia akan mencemarkan nama baik seorang profesion perguruan. Okay, yang kedua, seorang guru juga tidak boleh melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan seorang guru. Misalnya menagih dadah ataupun aktiviti jenayah yang lain. Betul-betul. So, sebagai seorang guru memanglah kita kena mematuhi kod etika perguruan. Terutamanya kita mempunyai image yang sangat penting dan sangat berwibawa dalam kalangan masyarakat terhadap macam murid, ibu bapa, masyarakat dan negara, dan kita juga kena bertanggungjawab kepada rakan sejawat sebab sebarang kesilapan kita yang melakukan juga akan menjejaskan rakan sejawat kita dan membawa kesan yang sangat buruk dan juga kepada rakan sejawat kita. Nah, betul? Betul. Okay, yang satu lagi kegiatan yang tidak harus dipelajari ya, kegiatan berjudi juga. Ya, kegiatan berjudi. Sebab ada cikgu yang sorok-sorok dia berjudi kan. Sorok. Ya, betul. Nampak macam isu yang kegiatan yang kecil tapi dia boleh membawa buruk kepada nama baik profesion seseorang guru juga. Ya, betul. Saya setuju juga. Macam mana dengan Cikgu Cing?
Saya setuju juga dengan Cikgu Mintra. Baik, so rasanya cikgu-cikgu juga tahu kan peraturan-peraturan kalau kita melanggar etika tersebut dan juga peraturan-peraturan tersebut, kita juga akan seperti contoh yang tadi kita nampak dari isu-isu semasa, kita boleh nampak denda yang kita akan hadapi, betul? Betul. Okey. Jadi sebenarnya jikalau guru-guru melanggar sesuatu peraturan atau kod etika tersebut, kita akan menghadapi denda-denda yang tertentu atau akibat-akibat yang tertentu. So pada pandangan saya, pertamanya perundangan dalam pendidikan adalah peraturan-peraturan pegawai awam, iaitu kelakuan dan tata tertib pada tahun 1993, tapi ia telah dibuat pindaan pada tahun 2002. Apakah peraturan-peraturan pegawai awam? So, peraturan ini telah berkuat kuasa pada 20 Jun 2002. Tujuan utama peraturan tersebut adalah untuk menjaga imej kerajaan, khasnya dalam perkhidmatan awam-amnya, terutama untuk golongan seperti perkhidmatan profesional, terutamanya guru, bomba, polis dan lain-lain. So, tindakan tertib merupakan langkah yang perlu diikuti dalam peraturan ini bagi menghukum pegawai awam yang didapati melanggar mana-mana peraturan supaya dapat memperbaiki tingkah laku mereka pada masa hadapan dan masa yang sama juga dapat dijadi panduan kepada orang lain. Alright, so guru dapat mengelakkan diri daripada melanggari peraturan-peraturan tersebut supaya kelakuan dan tata tertibnya terjaga. Contohnya, alright, dalam perkara 4-2, sesiapa yang membelangkangkan tugas demi kepentingan diri akan dihukum atas peraturan ini. Kedua, perkara 4-2-2-C-2, di mana berkelakuan yang menimbulkan syak yang munasabah yang dia telah menggunakan kedudukan awamnya bagi faedahnya sendiri. Yang ini ditujuan kepada guru-guru atau pegawai awam yang mengambil rasuah. Seterusnya, jikalau seseorang pegawai awam mengambil rasuah, dia juga akan diambil langkah dalam peraturan perkara 8-1-A, di mana seseorang pegawai awam tidak boleh memberi atau menerima apa-apa jual hadiah jika penerimaan atau pemberian itu mempunyai kaitan dengan pelaksanaan tugas pegawai tersebut. Jelaslah nampak yang ini untuk isu rasuah juga. Selain daripada itu, sesiapa yang melanggar peraturan 42, dia juga akan dijadikan hukuman diturun dengan hukuman turun pangkat dengan menurunkan grade pegawai itu ke grade yang lebih rendah atau mengurangkan gaji pegawai. Contohlah guru-guru besar atau guru-guru yang grade dia tinggi DG 42, 44, 48. Jikalau dia menerima rasuah atau melanggari sesuatu peraturan, contohnya dera, contohnya gangguan seksual terhadap murid tersebut, dia mungkin diturun pangkat daripada DG 48 ke DG 41 dan gaji dia juga akan dikurangkan dengan gaji yang munasabah. Seterusnya, peraturan 49 di mana penamatan demi kepentingan awam. Jadi jika seseorang guru didapati wajar ditamatkan perkhidmatannya demi kepentingan awam, kerajaan boleh meminta laporan penuh daripada ketua jabatan pegawai tersebut. Jika kerajaan berpuas hati terhadap laporan tersebut, syarat-syarat perkhidmatan, kegunaan pegawai kepada perkhidmatan, kerja dan kelakuan pegawai dan segala hal keadaan kes, maka wajar pegawai itu ditamatkan perkhidmatannya demi kepentingan awam bermula daripada tarikh yang ditetapkan oleh kerajaan. So contohnya isu gangguan seksual tadi. Jikalau seorang guru telah nampak
Okey, menjalankan gangguan seksual terhadap murid memanglah yang ini menjejaskan nama baik kerajaan kan. Jadi dia akan dikenakan hukuman untuk menamatkan servis dia. Okey? Atau dia akan dibuangkan oleh kerajaan dengan menamatkan perkhidmatan dia, sebab takut kan kalau cikgu yang menjalankan gangguan seksual tapi dia masih seorang cikgu yang diajar di sekolah. Rakan sejawat pun takut juga. Ya, membawa kesan kepada rakan sejawat. Betul. Alright, so sebenarnya bukan sahaja peraturan-peraturan dari pegawai awam yang dilaksanakan. Kita juga mempunyai perundangan-perundangan yang lain. Betul Cikgu Mindra? Betul. Okay. So, yang lainnya sama juga seperti yang tadi, tapi yang ni khususnya untuk rasuah, iaitu Akta 694, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah yang ditinda 2009. Okay. Dalam akta ini terdapat 3 seksyen yang yang selalu kaitan dengan isu-isu rasuah seperti dalam akhbar yang kita bincangkan tadi itu. Okay, yang pertama ialah Seksyen 16A dan 17A Akta SPRM 2009. Okay, Seksyen ini menyatakan bahawa pesalah itu meminta dan menerima rasuah. Okay, misalnya macam pejabat awam, dia meminta, lepas tu menerima lagi. So, dia akan disalahkan dalam seksyen inilah, 16A dan 17A. Yang kedua, Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Okay, seksyen ini menyatakan bahawa kesalahan salah guna kuasa ataupun kedudukan oleh pegawai awam. Okay, misalnya dalam akhbar yang berkaitan dengan guru besar. Okay, guru besar itu menggunakan nama dia ataupun kuasa dia sebagai pejabat awam. Dia menggunakan dalam akhbar tersebut, dia menggunakan nama dia, lepas tu dia ambil kebajikan daripada RMT untuk kegunaan dia sendiri. Jadi dia salah dah daripada profession perguruan tu. Lepas tu dia dihukum mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009 ni. Okay. Yang ketiga, iaitu Seksyen 17B Akta SPRM 2009. Okay. Apa bezanya Seksyen 17B dengan 17A? Okay. 17B ni dia menawar dan memberi rasuah. Yang 17A tu dia berkaitan dengan meminta dan menerima. Tapi yang 17B ni dia lagi lagi hebat. Okay, dia ambil lagi, lepas tu dia menawar lagi. Oh, kalau orang dah bagi 100, dia macam menawar lagi. Why not 200? Macam tu. So inilah salah lah daripada etika kod profession kita sebagai pegawai awam. Apakah pendapat Cikgu Ching selain daripada akta-akta yang kita bincang ni? Ya, akta-akta yang lain termasuk yang Perlindungan Kanak-kanak, Akta Perlindungan Kanak-kanak 2001. Yang Seksyen 10, terdapat banyak akta lah seksyen terdapat banyak seksyen dalam akta ini, tapi saya telah memilih yang 4 ini. Yang Seksyen 10 dengan Seksyen 14 agak umum kepada masyarakat. Seksyen 10 adalah penderaan ataupun pengabaian kanak-kanak. Menetapkan larangan terhadap penderaan dan pengabaian kanak-kanak serta hukuman terhadap individu yang bersalah. Dia mencakapkan tentang sesiapa penjaga ataupun guru-guru ataupun masyarakat mendera ataupun mengabaikan kanak-kanak dan mengakibatkan kanak-kanak cedera tak akan mendapatkan hukuman yang tertentu.
Session 14 adalah kesalahan dan hukuman. Dia mengariskan kesalahan yang melibatkan penderaan, pengabaian dan eksploitasi kanak-kanak serta hukuman yang akan dikenakan ke atas individu yang terbukti bersalah. Session 29 dan session 34 lebih khusus kepada guru. Session 29, pengawasan oleh guru ataupun penjaga. Dia menyatakan bahawa seorang guru, penjaga ataupun orang dewasa bertanggungjawab untuk menjaga anak-anak tersebut untuk memastikan keselamatan dan kebajikan anak-anak tersebut telah dijaga. Session 34, perlindungan terhadap kanak-kanak yang diabaikan. Dia menetapkan kewajipan kepada guru ataupun individu lain yang terlibat dalam penjagaan kanak-kanak untuk mengambil tindakan segera jika mereka mengesan sebarang bentuk pengabaian ataupun ancaman terhadap kanak-kanak. Sebagai contoh, guru-guru mendapati kanak-kanak murid-murid mendapat luka ataupun terancam di rumah, mereka haruslah melaporkan kes tersebut kepada pihak yang berkenaan dengan segera untuk mendapatkan tindakan ataupun perlindungan kepada kanak-kanak tersebut. Nampaknya banyak juga kan akta-akta yang perlu cikgu mengetahui, memahami dan juga mematuhi. Jadi, pada hari ini bolehkah kita masuki bahagian kesimpulan? Ya. Alright, so sebagai kesimpulan, sebagai seorang guru yang berprofesional, kita perlulah berpegang teguh kepada kod etika yang telah digariskan. Isu-isu pelanggaran kod etika keguruan perlu dicegah daripada terus menular. Contohnya isu yang kita bincang tadi seperti isu rasuah, isu gangguan seksual dan isu penderaan guru terhadap murid-murid. Jadi hal ini kerana ianya membawa kesan yang buruk terhadap profesion keguruan, pembangunan moden ihsan dan juga masa depan anak-anak bangsa kita. Justru, walau pendidik haruslah mematuhi etika perguruan kerana ia merupakan landasan yang menuju kepada tingkah laku yang akan dipandang tinggi oleh masyarakat di samping meningkatkan martabat guru-guru Malaysia. So, untuk bahagian ini, ada apa-apa poin yang ingin Cikgu Mindra dan Cikgu Jing tambah? Sebagai iktibar lah, sebagai pengajaran. So, kita boleh kaitkanlah isu yang kita dapat cari tu, dia boleh menjejaskan kod etika penjawat awam. Lepas tu, dia bukannya bagi kesan kepada kita sendiri sahaja. Dia boleh memberi kesan kepada orang yang di sekeliling kita, misalnya pelajar, rakan sejawat, keluarga kita, masyarakat. So sebab kita seorang yang tidak mematuhi kod tu, jadi semuanya mendapat kesan yang tidak baik. Misalnya macam pepatah peribahasa, kerana nila setitik rosak susu sebegala. Jadi guru itu penting sebab guru tu ialah dipandang tinggi oleh masyarakat. So harap kita guru-guru kita bertiga ni menjagalah profession kita secara beretika. Betul tak? Betul. Ya, betul-betul saya setuju juga. Macam mana dengan Cikgu Jing? Ya, kita memegang amanah sebagai guru, kita haruslah menjaga imej guru dan perlakuan yang baik. Betul. Sebab kita memang dipandang tinggi oleh masyarakat kan? Okay, so sikit-sikit salah pun tak boleh. Ya, betul. Berakhirlah perbahasan pada hari ini daripada kumpulan kami. So, untuk menjalani pembahasan tersebut, kita telah merujuk kepada harian website. So, hari ini terima kasih kepada Cikgu. Okey, terima kasih juga.
讲30分钟完。